Assalamualaikum, saya hos Maya aplikasi pewarisan.my. Hari ini saya ingin menerangkan tentang faraid. Faraid ialah satu sistem pengiraan dan pengagihan harta pusaka menurut hukum Islam yang telah ditetapkan oleh Allah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai contoh, jika si mati meninggalkan seorang isteri, maka isterinya berhak mendapat 1/8 dan jika ada ibu, ibu akan mendapat 1/6. Namun, pembahagian faraid yang dilihat ini bukan semudah yang disangka. Terdapat syarat-syarat tertentu yang menentukan sama ada seseorang waris itu berhak atau tidak serta berapa bahagian yang akan diterima. Misalnya, jika si mati mempunyai anak lelaki, maka saudara kandung tidak lagi menerima bahagian. Dalam faraid, terdapat pelbagai kategori waris, antaranya waris fardu, waris sisi, waris gantian dan lain-lain. Terdapat juga konsep penting seperti asabah dan a'aul, oleh sebab itu, tidak hairanlah ramai orang tidak dapat mengira faraid dengan betul. Dua sebab utama mengapa pengiraan faraid sangat penting. Sebab yang pertama dan paling utama ialah selepas berlakunya kematian. Pengiraan faraid membantu kita mengenal pasti siapa waris yang berhak dan berapa bahagian yang sepatutnya mereka terima. Sebab yang kedua ialah untuk tujuan perancangan pewarisan semasa hidup. Dengan mengetahui siapa waris yang layak dan bagaimana harta akan diagihkan melalui kaedah seperti wasiat, perancangan boleh dibuat dengan lebih tersusun dan teratur. Seiring dengan keperluan ini, satu fasiliti telah dibangunkan dalam aplikasi pewarisan.my iaitu kalkulator faraid. Sebab utama kalkulator ini adalah untuk memudahkan pengiraan faraid menggunakan teknologi digital. Berbeza dengan kalkulator faraid yang lain, kalkulator kami direka supaya lebih mesra pengguna. Apa yang anda perlukan untuk menggunakan kalkulator faraid pewarisan.my? Untuk menggunakan kalkulator faraid kami, pertama, penggunaan kalkulator ini adalah percuma, tiada bayaran dikenakan. Kedua, anda boleh gunakannya melalui komputer, laptop ataupun telefon pintar. Ketiga, anda hanya perlukan akses internet sahaja. Dan keempat, anda perlu mendaftar ke dalam aplikasi kami supaya keputusan pengiraan boleh dihantar ke telefon anda atau dipaparkan terus di skrin. Sila ikuti bahagian 2 penerangan ini di mana anda akan diberikan panduan langkah demi langkah menggunakan modul kalkulator faraid di pewarisan.my. Selamat mencuba kalkulator faraid kami. Semoga jumpa lagi. Bye.